Hari raya itu tak salah, Ustaz Farid. Memang di mana-mana. Cuma yang jadi persoalan tadi, apabila meriah itu disalah tafsir akan prinsipnya. Bawa kereta laju-laju meriah kata dia. Tahu-tahu raya bertukar jadi sebaliknya. Beraya meriah, berbelanja, berhutang, bergolok bergadai. Lepas raya hilang serinya. Ustaz, macam mana Ustaz boleh melihat perkara ini? Macam ni kita nak betulkan balik supaya sambutan kemeriahan raya tu dia berbalik pada prinsip yang kita bincang tadi. Silakan Ustaz. Saya ingin mengulas tuan-tuan. Pertama sekali konsep kita bergembira di hari raya. Kita sekarang berhadapan dengan dua kumpulan. Kumpulan pertama dia tolak langsung, tak mau bergembira. Dia kata raya ni bukan bergembira. Gembira besok di akhirat kelak ketika bertemu Allah. Ada sekumpulan lain dia kalau digembira-gembirasakan. Sampai semayang raya dia tak pergi digembirasakan sebab dia menghadap TV sampai ke malam hari, sampai ke siang hari, sampai tak ada masa, sampai dia mengabaikan. Dia bergembira semata-mata. Pagi raya pun dia bergembira. Jadi kita tak mau. Islam membenarkan kita bergembira. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat ada hamba-hamba abdi sedang memain alat muzik. Tengok, ini di rumah Nabi ni. Sedang bermain alat-alat muzik. Abu Bakar kata, "Asyaitanu fi baiti Rasulillah, amazamiru syaitani fi baiti Rasulillah." Adakah alat-alat getaran yang menjadi milik syaitan di rumah Rasulullah? Rasulullah jawab apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inna likulli qaumin 'aidan wa hadha 'aiduna ya Abu Bakar." Setiap umat itu ada hari raya wahai Abu Bakar. Ini hari raya kita. Ayo, tak apa biarkan dia nak main, kita dengar. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah meletakkan kebenaran, tetapi tidaklah bermaksud dari pagi sampai ke petang. Dan tolak langsung pun tidak tepat juga, sebab Nabi menggalakkan kita bergembira. Dan di antara ucapan yang baik tuan-tuan, bukannya sekadar minta maaf ya kak, makan minum dihalal ya, yang mana terumpat, terkata, terkutuk tu dimaafkanlah ya. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun ni tuan-tuan dikurniakan kebaikan. Apa yang diucapkan oleh para sahabat, contohnya sahabat yang bernama Wathilah, dia mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taqabbalallahu minna wa minka ya Rasulullah." Mudah-mudahan Allah Taala terima ibadat saya dan juga ibadat tuan. Baginda jawab, "Wa taqabbala minni wa minkum." Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima juga daripada saya dan daripada saudara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengucap ya, dia maksudnya maaf, memaaf merupakan satu amalan yang digalakkan dalam Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, soalan daripada pengurusi tadi ialah kita memang menjadi tabiat masyarakat kita bila raya habis duit. Sebab itu ada satu ungkapan yang benar-benar yang menyentap perasaan saya tuan-tuan. Apa ungkapan itu? Bila kita raya, orang lain untung. Tapi bila orang lain raya, kita lapar tuan-tuan. Soru pun miss. Betul atau tidak? Bila kita raya, orang lain untung. Tapi bila orang lain raya, kita lapar. Sebab apa tuan-tuan? Kita bila raya, kita habis belanja sakan. Duit yang dapat, duit lebih ke apa ke kita labur habis tuan-tuan. Raya kedua, raya ketiga, masuk bulan yang keduanya tuan-tuan, dah tak ada duit. Kan bajet pula. Kata susahlah tak ada duit. Jadi siapa suruh tuan-tuan? Siapa suruh? Islam ni meletakkan raya sehari aja. Sebenarnya raya sehari aja. Tetapi kita mungkin raya pertama tak sempat. Ya raya kedua, raya ketiga, ayo. Dia nak balas tu. Aku puasa sebulan. Takkan aku raya satu hari. Itulah